Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So ini untuk bahagian yang kedua bagi tutorial asas pembuatan permainan digital, right? Di mana kita dah mula buat level 1, okay? Belum siap lagi. Kita baru letak third person controller, letak tile dan juga ada switch untuk memunculkan sesuatu yang hilang. Dan untuk tutorial kali ini kita akan cover bahagian user interface, paparan antarmuka, okay? Dan juga pick up point lah, okay? Kalau sempat, kerana pick up point punya script yang kita akan lakukan ini dia berkait rapat dengan user interface, right? Dan saya rasa sebelum itu mungkin kita buat untuk scene main menu dahulu, okay? Ala-ala kita dah buat, kita nak buat user interface ni. So boleh buka folder scene, okay? Boleh tekan Ctrl N, okay, ataupun Command N bagi yang menggunakan Mac. Right. Dan boleh save sekejap, save sekejap sini. Save sebagai main menu. Okay. Okay, by default dia memang ada dekat aside kat luar ni. Kita drag masuk kat dalam folder scene. Right, ni scene main menu. Dan yang scene level 1 ni kita tulis level 1 lah, level 1, right, gitu. Dan main menu ni kita boleh buka, right, dan boleh right click dekat hierarchy and then go to UI and image, ambil image, okay. Dan di sini boleh tekan nombor 2, okay, nombor 2 ataupun boleh manual click dekat sini lah untuk 2D, dan boleh double click dekat canvas, okay, double click dekat canvas, dan image ni kita boleh besarkan lah, okay. Dan cara yang lebih selamat adalah kita klik dekat right transform ni yang ada macam target ni, okay. Dan kita tekan option untuk Mac ataupun saya rasa control, control ataupun alternate. Bila you tekan control ataupun alternate dia akan bertukar macam ni, dan you klik. So yang ini setup untuk UI full screen, untuk image. Right. Dan yang untuk image ni saya rasa kita buat simple saja dulu, right. Yang mana kalau jika anda ada gambar, okay, yang dah dibuat dengan resolusi 16:9, okay, boleh upload gambar, okay, boleh create folder di sini image dan masukkan gambar tersebut, dan boleh drag masuk dekat source image ni. Okay. Tapi untuk tutorial ni kita just buat yang simple saja dulu, okay. Dan boleh right click dan mungkin boleh tambah text mesh pro, kita tak gunakan text, kita gunakan text mesh pro, dan boleh import text mesh pro tu, okay. Tekan import. Right. Text mesh pro ni adalah text yang lebih moden lah, dia ada lebih sharp, dia macam Illustrator, dia gunakan vector instead of gambar. Right. Dan since warna background dia warna hitam, kita boleh tukarkan warna teks tu warna background dia warna putih, teks dia kita boleh tukarkan kepada warna hitam, dan boleh letaklah permainan saya ke apa ke, ni sekadar sekadar untuk tutorial saja, dan mungkin boleh tekan play tengok macam mana, okay. Kalau nak full screen boleh tekan kat sini play maximize, okay. Dan kalau kita tekan play ni, dia nampak comel je kecil kat situ, Dan untuk UI ni you boleh perasan kenapa dia kecil, sebab dia punya basically dia punya anchor ni, anchor ni kalau betul-betul nak diikut size yang kita dah design tu, okay, contoh macam ni, okay, dia punya anchor ni dia macam kipas tu, you boleh klik, you boleh drag ikut bulatan biru tu, okay, tarik macam tu. So kalau you tekan play, okay, supposedly dia akan ikut dalam kawasan ni lah, tapi masih lagi dia maksimum dia adalah font size 26, okay. So kalau nak dia automatic membesar ikut screen laptop ataupun handphone pengguna, kita boleh tekan auto size, okay. Auto size tetap dia ada maksimum minimum lah, okay. Minimum dia boleh pergi 18, maksimum dia boleh pergi sehingga sebesar 72 font, okay. So yang kat sini maknanya ni 72 lah, okay.
Kalau nak tambah lagi, saya rasa mungkin kita boleh besarkan lagi ya. Okey, boleh letak maksimum 200 ke. Okey. So maknanya yang ini, yang sekarang ni bukan 200 lah, mungkin dia punya dalam 100 lebih tapi dia ada limit lah ikut screen masing-masing. Tu cara kita nak set up UI lah dengan menggunakan Text Mesh Pro. Dan kemudian boleh klik dekat image, right click, ambil UI, dan kali ni kita gunakan button. Button pun kita ambil button Text Mesh Pro. So di sini saya just buat simple lah, kita buat dua button, satu button start, satu button quit. Right. So button ni once you dah drag kat sini, sama you kena tarik juga dia punya kepak dia ni. Okey. Dan button ni kat sini you boleh tulis start. Okey. Dan samalah proses dia. Kalau nak tak nak pening kepala, tekan je auto size ni, letak je lah 200 ke. Okay, dia tak ada effect pun dia just boleh pergi maksimum sebanyak tu. Dan button ni saya cadangkan untuk you rename lah button, biarkan button underscore start. Okay, dan kemudian right click, duplicate button start tu, you boleh rename dia sebagai button quit, QUIT, quit. Okay, dan turunkan dia ke bawah sikit. Okay, so yang ini kita boleh adjust lah. Okay, kita boleh adjust ikut kita punya layout. Okay, dan jangan lupa button quit tu juga, okay, dia punya kipas ni kepak sayap dia ni kena adjust juga. Okay, so yang ini pun dia dah lari button start pun. Okay, dan cuba tekan play cuba tekan play untuk kita tengok dia punya hasil dia. Okay, kat sini ada lari ada lari di mana kita tengok button permainan saya tu sebab tadi saya anjak ke atas, manakala anchor ni pun perlulah dianjak juga. Okey. Okey, so dia akan lebih accurate mengikut design kita. Ini cara saya lah kalau you tengok teknik orang lain mungkin dia tak adalah tarik yang kepak tu ikut bucu-bucu bulatan biru tu. Okay, dia just assign sahajalah dia nak kat mana, position dekat mana. Tapi kalau nak buat macam tu boleh, tapi dia tak ikut size, yang maknanya dia tak fleksibel lah ikut dimension device yang kita gunakan. Right. Dan sekejap Alright, so minta maaf ada orang call, dan kali ni video saya akan teruskan sebab saya tak sanggup nak redo banyak kali button quit tadi kita dah assign. Okay, kemudian text ni boleh tulis quit, QUIT. Okay, so kalau kita tekan play, alright, dia akan jadi beginilah. Right. Dan untuk button quit kita senang alang-alang kita dah buat button quit ni. Okay, dia ada script button untuk script button quit ni. Okay, so skripnya saya akan masukkan mungkin dalam chat dekat YouTube kita jika saya upload dalam YouTube. Okay, basically dia simple saja quit button Okay, you boleh tengok kat sini lah. Okay, dia ada public class quit game. Okay, so dia ada public void, okay, quit application, and debug.log ni tak perlulah dia just sekadar info sahaja. Okay, yang pentingnya adalah dalam ini application.quit. Right. Dan sebagai tambahan, sebab kita gunakan Unity Editor, so bila kita test dia, kita quit dia tak ada apalah berlaku kan. Tapi untuk kita nak ada feel dia untuk quit tu, kita letakkanlah kalau if Unity Editor. So maknanya kalau dalam editor sekarang ni, kalau kita tekan quit, nanti dia akan automatic stop. Okay, itu sajalah, maknanya dia tak akan quit Unity ni kita tak nak pun dia quit Unity. So cara dia senang nak apply script ni. Okay, you just right click, kemudian create empty, bagi nama underscore manager. Okay, so underscore manager ni saya punya style untuk kita ada just empty game object yang mana kita just letakkan semua script yang manage bahagian-bahagian tertentu tu lah
Okay, so di sini you just drag quit game tu masuk dekat underscore manager, dan dekat button quit ni, okay, button quit you tekan on click ni, you tekan plus, okay, you drag manager ni pergi ke situ, kemudian function, cari nama script tu, quit game tu, right, dan cari public void quit application tadi yang saya tunjuk tadi tu. Okay, you tekan saja macam tu. So in case kalau nak try boleh tekan play. Okay, dan kalau saya tekan quit ni, maknanya dia akan automatic stop lah. Okay, maknanya script tu nampak. Okay, script tu dah jadi. Okay, dan kemudian untuk start pula, button start. Okay, button start ni basically kita nak dia pergi ke next scene lah, sebab sekarang ni adalah scene main menu, right? So switch trigger kejap, saya tengok. Okay, scene changer. Okay, untuk tutorial ni kita akan gunakan script switch scene changer. Okay, di mana script ini simple sangat. Okay, dia sama juga public class. Okay, scene manager. Okay, dan dalam dia ada public change scene, dan kat sini kita gunakan string. Okay, string ni maknanya kita kena type lah nama scene yang kita nak lompat tu. Okay, dan maknanya di sini scene name ni kita kena tulis tu nanti dan dia punya arahan dia adalah scene manager .load scene dan nama scene yang kita dah type public dekat inspector nanti. Dan yang paling penting sekali di atas ni, using Unity Engine .scene management, kena ada ni. Kalau tak ada ni memang dia takkan berfungsi lah. Okay, so sama function dia, you drag scene changer ni di underscore manager, alright. Kemudian button start tu, okay, sama je ulang, you tekan plus, you tarik underscore manager, tekan function, kali ni scene changer. Okay, scene changer, dan cari change scene. Okay, yang tadi kan kita dah buat public void change scene, dan di sini you kena type nama scene yang you nak lompat tu, right. So di sini you kena tekan, pergi ke file, pergi ke build setting. Okay, dan di sini you kena assign dulu actually you kena assign dahulu nama scene tu so shortcut dia Ctrl Shift B tak silap saya kalau dalam window untuk buka build setting ni. Kalau Mac ni Shift Command B So di sini you kena tarik main menu, pergi make sure main menu ni dia duduk level kosong, right. Okay, dan level 1 ni dia duduk di bawahnya lah. Okay, so di sini actually untuk tukar scene dia ada dua cara lah. Okay, basic sama ada kita panggil string. String tu kita type nama ni, main menu type nama level 1, ataupun kalau kita set kalau kita set int integer, maknanya kita just tulis nombor sahaja, nombor scene yang kita nak lompat tu. So beza dia, kalau kita type nombor scene, maknanya kita boleh assign, kita boleh tarik bila-bila lah kat mana kan. Main menu nak duduk bawah, maknanya main menu dia dah jadi level 1. Okay, maknanya kita akan load bukan spesifik nama scene tu. Okay, so dia ada pro and cons lah. Okay, so saya lebih prefer kita panggil nama terus. Okay, walaupun sedikit susah, tak ada susah mana, dia just perlu type nama saja, dan dia lebih accurate lah kalau kita kalau kita drag and drop ke atas ke bawah. Dan kemudian ulang balik pergi ke start. Okay, di sini adalah level 1, so you just type balik level 1, itu sahaja. Tekan enter. So kalau tekan play, okay, kalau tekan play boleh tekan start. So maknanya kita dah lompat scene. Okay, tadi kita ada di main menu scene, dan sekarang kita berada pada scene level 1 yang kita dah buat tu lah. Alright, so yeah. So dan saya rasa untuk video kali ni tak sempat untuk kita buat sekali dengan markah dengan score. Okay, maknanya kita cover bahagian UI dan juga script quit dan juga load scene dan saya rasa itu dah cukup memadai untuk pelajar untuk cuba. Okay, dan mungkin boleh perhiaskan lagi, bagi cantik kita punya gambar paparan main menu kita ni. Okay, dan jangan lupa untuk ubah di image ini you boleh tekan bulat ni dan boleh ubahlah nama background belakang tu. Okay, begitu. Okay, ini mungkin salah satu contoh lah. Dan andai kata kalau ada logo, ada logo,
Okay, boleh tambah lagi, right click dekat image sebab kita nak dia duduk as a child of the image tu. So maknanya bila dia jadi child kepada image, kalau kita tutup image tu, everything akan close. Senang untuk kita kawal. Okay, so boleh right click. Anda kata ada buat logo dan logo tu kita nak dia asing. Okay, image di sini, mungkin ni logonya, saya tak pastilah mungkin ini, right. Dan image ni pula kita boleh set native size. Kalau kita tekan set native size, dia akan kembang ikut original size. Dan di sinilah you boleh prioritaskan waktu you nak develop you punya logo ataupun image ke apa ke. Pastikan dia ikut maximum size yang you dah tetapkan lah. Kalau tidak, kita akan rugi kita akan rugi size tu. Maknanya macam kalau contoh macam ni, gambar ni size dia lebih besar, sedangkan kita nak gunakan kecil sahajalah. So maknanya waktu you nak save gambar tu, you buat siap-siap kecil ikut accurate size tu. Okay, so maknanya kita boleh jimat file, size. Okay, so ini adalah salah satu contoh yang you boleh nampak. So yang ni boleh tekan shift untuk kita resize dia ikut shape dia. Okay, dan yang ini boleh adjust lah boleh adjust ikut apa yang saya dah ajar tadi lah. Okay, dan yang ini actually dia boleh letak macam tu kat atas tu. Okay, dan kita tengok alright. Okay, logo tu kecil lah. Okay, sebab macam saya cakap tadi, kita tak drag dia punya kipas tu. Dia punya macam ni. Alright. Alright. So kalau macam ni, kena pastikanlah UI dia memang cantik lah. Kalau macam ni memang tenggelam kan teks hitam tu. So benda-benda macam ni yang you perlu aware. Okay, even button pun ada gambar UI sprite ni, source image. Okay, source image ni you boleh gantikan juga dengan gambar. Okay, tak ada masalah. Dan anda kata kalau gambar tu memang dah sekali dengan teks, lagi bagus. Maknanya teks ni you boleh padam terus, delete terus. Okay, yang kita nak button ni saja, sebab kat button ni yang ada function tu. Teks tu hanya sekadar suplement untuk, sebab by default yang ini memang tak ada teks lah kan. So yang ini you boleh tambah saja button tu. Maknanya button tu dia tulis start, quit ke dan sebagainya lah. Okay, alright. So saya rasa itu saja untuk video kali ni. Okay, kita jumpa untuk video untuk sesi yang seterusnya. Okay, saya buka siap-siap level 1 ni. Dan jangan lupa save jangan lupa save. So yang ini boleh double click. Okay, alright, itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.